Hai, Assalamualaikum semua anak-anak murid cikgu. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu hari ini? Cikgu harap semuanya sihat. Okey, dah bersedia ke untuk kita belajar hari ini? Kalau dah bersedia, jom kita tonton dulu video selepas ini. Pada suatu hari, Amir pergi ke ladang ayam. Dia ke sana untuk membeli telur. Wah, banyaknya ayam di sini. Uncle, saya nak beli telur tapi saya tak tahu mengira. Boleh tolong saya? Baiklah, beritahu Uncle berapa biji telur yang awak nak. Saya nak 10 biji telur tapi saya tak tahu berapa banyak tu. Tak apa, Amir. Kita kira sama-sama sikit demi sedikit. Kita mula telur yang pertama. 1, 2, 3, sampai 10. Tak apa, kalau tak pandai, nanti Cikgu Atikah akan ajarkan. Ini 10 biji telur untuk awak. Terima kasih, Uncle. Saya beli ya. Sekarang saya dah tahu 10 biji telur tu banyak macam ni. Seronoknya belajar mengira. Saya nak belajar lagi lah.